Hi guys, welcome back to the channel. Semalam kita dah buat challenge stay silent 24 hours. So kita dah buat semua challenge. Kita dah bagi appointment result kita pun bagus. So barulah ada semangat nak dipawai. So guys, kita dah pergi beli Snoopy tadi dekat 7-Eleven. So sebelum kita masuk dalam vlog, jom kita tengok apa yang saya buat. Guys, tadi dah opening. Malam-malam dah opening kan. Saya excited kan. Keputusan kita sangat cantik. So sekarang saya nak pergi kerja lah guys. Lepas pergi kerja, balik nanti kita akan buat apa. Ini Deepawali bukan dah dekat, bukan on the corner. Lagi 2 hari dah Deepawali. Apa dah jadi rumah kita belum bersih lagi ni guys? Jom kita tengok. Saya nak bagi tahu awak satu, sebenarnya saya memang pergi kerja, tapi tak tahulah hari ni kita nak pergi sarapan ke tak. Sarapan dulu. Kalau sarapan, bolehlah tunjuk guys kan. Jom kita tengok. Semalam laporan dah okey, ubat pun dah dapat dah. Untuk macam ubat okey lah, ubat biasa lah guys. Tapi laporan sangat memuaskan. Tadi semalam doktor ada call. Doktor cakap saya itulah. Doktor sangat baik kan. Doktor ada call, ada penambahan 2 ubat lah. Hari ni baru nak pergi ambil. Hari ni kan Jumaat guys. Tak tahu pukul berapa pharmacy akan buka. Kita akan pergi ambil ubat pun lah guys. Jom. Kita dah sarapan, so kita tengah tunggu untuk ambil barang kan. Saya kan hantar barang Aeon. Aeon ke Aeon kan. Lambat diorang turun. Jom kita tengok loading bank dia. Tunggu pintu putih tu buka. Nampak tak pintu putih tu. She was just a girl, she expected the world, but it flew away. Itulah tadi kerja saya. Pasal lori, lantai lori kita tak berapa okey. So kita kena letak kotak lah. So saya dah potong, dah letak kotak semua. So kita tengah ada masuk loading bay ni. Kita tengah tunggu barang datang ya. Jom kita. Inilah lunch saya. Dalam Anci Bank ni ada pulut guys. Tengok. Orang cakap apa yang suka kena makan. Tak tahu besok, tak tahu hidup lagi ke tak kan. Jom. Ni Anci Bank yang kedua yang ada bijan lah dalam tu. Ini pun favourite saya sangat kan. Teringin guys 2-3 hari kan. So daripada tak ada, hari ni kita ada duit sikit, makan je guys. Jangan habiskan duit semua guys. Besok pun nak makan lagi guys kan. Jom kita tengok. Kita dah pergi kerja. Kita suka makan apa teringin dan makan dan minum. So kerja dah habis cepat ni. Paling siap 40 minit, sejam macam tu kan. Kita dah bangun. Kita ada resipi baru. Sebelum tu kita minum kopi dengan roti butter. Nampak tak guys? Jom kita makan sambil. Lepas tu kita akan potong bahan untuk kita masak. Jom kita tengok.
masa kita dah panas, kita boleh letak biji sawi sedikit lah. Lepas dah letak biji sawi, kita boleh letak 1 biji bawang merah yang kita dah pisah kasar lah. Macam biasalah guys, gongseng, 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 gongseng. Apa maksud gongseng sih? Kacau. Dia ada layu, sampai tukar warna sikit. Baru kita boleh letak 3 biji bawang putih dengan sedikit halia sebesar ibu jari lah. Itu pun kita dah pisah. Guys, bawang dah dekat mula coklat, kita boleh letak 3 biji bawang putih dengan sedikit halia lah. Pun kita goreng dia sampai tukar warna. Macam dah tukar warna, kita boleh letak petola kita lah yang dah cuci, dah potong kecil-kecil. Tak kecil, tak besar sangat. Lepas tu letak kunyit sedikit, bagi warna dia kuning lah kan. Sedikit. Garam secukup rasa lah. Macam biasa lepas kita letak bahan semua, kita kacau sebati. Kita tutup dah 5 minit lah, 5 atau 6 minit lah. Guys, lepas 5 minit kita dah tutup dia. So kacau. Petola ni dia lembut je guys. Just nak bagi dia kena macam steam sikit je. Dah siap dah petola goreng kita guys. Nampak tak guys? So dengan resipi petola ini, saya akhiri vlog kita. Kita jumpa dalam next vlog. Bye guys.